boring, kita rasa macam bosan ataupun kita rasa tak bahagia. Kita rasa macam orang lain semua bahagia kecuali orang yang bernama. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Okay, selamat datang ke channel Kak Ira. Kepada yang first time tengok ataupun first time kenal Kak Ira ni siapa. Okay, first of all, bila last awak rasa yang awak ni bahagia? Adakah masa awak kecil, masa awak sekolah rendah, sekolah menengah ataupun zaman universiti? Yang awak rasa macam, yeah, I feel alive that time. Wish masa tu awak rasa macam sebelum ada anak yang membuatkan rasa macam masa tu life I rasa macam fun. Tapi sekarang ni macam rasa macam dah tak bahagia je. Kenapa? Okay, so first of all, it's okay, it's fine sebab kita memang akan berubah kehidupan kita. Memang dulu masa kita kecil memang rasa seronok, kita akan rasa macam wow, that's so good. Tapi along the way kita akan start to, okay, so basically jangan lupa untuk tekan subscribe untuk kita belajar sama-sama macam mana nak hidup bahagia semula. Evolve. Maksudnya kita start untuk berubah mengikut kita punya situasi. Awak pernah tak rasa macam life kita ni macam boring, kita rasa macam bosan ataupun kita rasa tak bahagia. Kita rasa macam orang lain semua bahagia kecuali orang yang bernama dah. Maksudnya you sendiri tak bahagia. You tengok orang lain semua bahagia, semua orang maju ke depan kecuali awak. Awak je rasa macam tertinggal. Tak tahu apa tertinggal tapi rasa tertinggal. So basically benda tu semua adalah datang daripada perasaan kita yang sebenarnya kita lama pendam. Yang kita rasa macam tanggungjawab kita ni besar sangat sampai overtake kita punya diri sendiri. That's why selalu Kak Ira cakap, selalu Kak Ira pesan yang kita kena sayang diri kita sendiri. That is so important. Bila kita dah mula rasa sayang dekat diri kita sendiri, kita akan start appreciate. Kita start menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Bila kita start sayang diri kita sendiri, kita akan start nak tahu pasal diri kita. Apa ya sebenarnya yang saya suka? Apa ya sebenarnya kekuatan dalaman saya yang saya tak pernah keluarkan lagi? Ramai ya orang yang tak keluarkan kekuatan diri sendiri. Contoh, orangnya suka bercakap. Tapi disebabkan dia selalu dikutuk ataupun diejek, disebabkan dia punya kata-kata ataupun dia punya pendapat, membuatkan dia rasa macam tak apalah, I tak nak cakap dah. I tak nak cakap I punya pendapat sebab semua orang tak nak dengar I punya pendapat. Ataupun you ada kekuatan yang you sebenarnya boleh menyanyi, tapi you rasa macam sebab hari tu I pernah masuk pertandingan menyanyi, which is sebenarnya Kak Ira. Kak Ira pernah masuk pertandingan menyanyi and suara katak terkeluar dan membuatkan Kak Ira rasa macam segan sangat nak menyanyi. So tak nak nyanyi forever, which is sampai sekarang Kak Ira masih segan untuk nak menyanyi. Sebab suara katak tu terkeluar. And even Kak Ira terlupa lirik masa atas pentas. It's fine. Ramai sangat orang yang tak keluarkan potensi dia. Maksudnya dia tak cuba keluarkan kekuatan dalaman yang mungkin sebenarnya dia adalah seorang atlet tapi dia tak tahu dia atlet. Kak Ira nak bagi tahu adalah relax, chill, it's okay. You layak untuk bahagia sebab bila kita sayang diri kita sendiri, kita tak nak tahu pasal diri kita sebenarnya. Pernah tak awak rasa macam awak sayang seseorang, awak sayang pasangan awak, awak sayang dulu awak ada crush. Okay, zaman universiti ada crush. What will you do? Awak mesti stalk macam so-called jadi stalker kepada orang yang awak suka ataupun stalker kepada orang yang awak sayang. Okay, so bila awak stalk, awak nak tahu apa sebenarnya dia buat, apa sebenarnya kekuatan ataupun apa sebenarnya kesukaan dia. Sebab awak nak jadi orang yang tahu apa yang dia suka. Contoh, dia suka kopi ais. Oh, dia suka kopi ais. Okey lah, nanti saya nak hantar kopi ais kat dia. Okey. So, itu apa yang kita buat bila kita suka seseorang tu. Bila kita suka, kita sayang dia, kita akan start nak tahu. So, that's why Kak Ira selalu cakap kita kena sayang diri kita sendiri. Sebab kita nak tahu apa kekuatan kita sebenarnya. Bila kita tak sayang diri kita sendiri, contoh kita tak suka dekat dia, kita akan tengok juga tapi kita nak tengok apa kelemahan dia. So that kita boleh macam bambu dia macam tu. Maksudnya kalau kata kita tak suka kat diri kita sendiri, kita akan always cari kelemahan. Itu puncanya kita start cakap diri kita ni tak bagus, kita cakap diri kita ni tak kuat, tak layak.
sebenarnya you just forget to love yourself. That's why Kak Ira selalu tekankan tagline, love you back, love diri sendiri. That's the reason. Itu kenapa Kak Ira cakap macam ni is because of Kak Ira dah lalui proses ni banyak kali. Kak Ira dah lalui proses ni berulang-ulang. Maksudnya Kak Ira naik ataupun dah sampai satu stage, Kak Ira macam goyang, lepas tu Kak Ira drop. So kekuatan Kak Ira ni sebenarnya kat mana? Bila macam kita dalam keadaan peak state, kita senang nak jatuh sebab kita tak tahu sebenarnya kekuatan kita kat mana. And at the same time, bagus juga awak tahu kekurangan awak dekat mana. Setiap orang ada kekuatan dia and setiap orang ada kelemahan dia. Macam Kak Ira dulu sebelum ni, Kak Ira susah sikit nak terima feedback. Macam orang cakap, tak sesuai lah warna tudung tu, cara bercakap macam tu. Kak Ira kan macam, tak boleh ni, kita akan jadi macam panik tau. Kak Ira macam jadi macam panik, tak tahu kenapa. Jangan cakap pasal I, something like that. So it's okay. So bila kita kenal kelemahan kita boleh improve sebenarnya. Kita boleh improve. Bukan nak tukar jadi kekuatan, tapi kita boleh berdoa dengan Allah supaya kita diberikan kekuatan. Maksudnya bila I face macam ni, I tahu apa nak buat. So basically itu apa yang Kak Ira nak cakap. And then bila kita dah tahu kekuatan diri kita sendiri, kita senang nak climb the ladder. Maksudnya kita senang nak naik tangga kejayaan tu dengan lebih cepat. Awak suka memandu jalan-jalan, pusing-pusing. Okay. So bila dijadikan sebagai hobi, you kena face like, I tak sabar lah nak Sabtu atau Ahad ni kan, sebab nak keluar jalan-jalan pusing-pusing. You kena be excited. Apa-apa challenge pun you rasa macam relax je, sebab something to happen later yang membuatkan you rasa excited dengan diri you sendiri. Nampak tak? Dia punya kekuatan dia tu, bila kita sayang diri kita sendiri balik, dia punya impact dia sangat luar biasa. So impact dia sangat luar biasa membuatkan you rasa excited dengan diri you balik. That is so powerful. Okay, try. Bila masalah tu datang, you rasa macam, alah tak apalah, nantilah. It's okay. Just fine. I'm gonna deal with it. Maksudnya you boleh handle. Ataupun you tak nak handle pun, you rasa macam bukan you larikan diri daripada masalah. You rasa macam masalah tu kecil. You rasa macam you spark dengan diri you balik. Okay? So that's so powerful bila kita dah implement activity macam tu. Okay, so that's about it untuk kali ni. Kalau kata you all rasa macam start to down balik kan, you boleh try buat macam ni. You cakap kat diri sendiri, saya sayang diri saya. Saya serahkan segala urusan negatif ni kepada Allah. Maksudnya kita sayang diri kita balik and kita serahkan semula yang kesusahan ni kepada Allah supaya Allah bantu kita. Okay? So Kak Ira harap this video gonna help you to improve further. Maksudnya you dapat ubah kepada kebaikan. You rasa macam, okay, I rasa more excited about my life. That's more important. That is more important. Seriously, that is more important. Anything else. Sayang diri sendiri. Okay, so thank you everyone. Thank you for watching until sampai sekarang ni you tengok lagi. Thank you, Kak Ira sangat-sangat menghargai yang tengok, yang subscribe, yang komen. Kak Ira sangat appreciate. Those yang komen, Kak Ira akan cuba baca satu persatu. Okay, thank you everyone. Bye. Assalamualaikum.